Cara tukar bateri Samsung Note 10 Plus. Okay, turn off dulu. Okay, keliling ni boleh pakai heat gun ataupun hair dryer untuk longgarkan gam dia. Kita buka macam tu je. Untuk akses bateri, buka ni 1, 2, 3, 4, 5. Bawah ni buka 1, 2, 3, 4, 5 juga. Skru. Ok, sini ada satu konektor. Buka. Ok, ni dah buka konektor. Ok, ni dah tarik ke bawah. Seketul. Ini motherboard, subboard, bateri. Ini kabel main. Ini kabel LCD pergi ke motherboard. Ni kabel subboard pergi ke main. Satu lagi kabel ni. Ini tulisan dia. Ini vibrator, motor vibration. Okey, apa pun cabut bateri dulu. Konektor bateri. Tu. 2. LCD. 3. Okey, kemudian bawah ni. Okey. Kabel main. Kemudian kabel kecil Okey. Ini 2020 lah. 2020. Bateri yang kita beli kat Shopee ni 2024. Sekarang bulan 4 2025. Stok last year punya. Voltage ni mAh dia 4300. Kita ukur betul ke tak 4300. Okey, bateri ori ada ni. Ada stiker Samsung 2020 385 mAh 6 4300. Okey, asal dia ada macam flexible stiker 2. Boleh buka tu, tarik pelan-pelan. Kalau putus terpaksa kopek celah-celah ni stiker tu saya dah buang. Okey, bateri kalau ketat sangat nak buka boleh guna tak isopropyl alkohol sikit celah-celah ni. Lepas tu cungkil pelan-pelan. Macam ni saya dah pernah buka. So dia dah senang lah. Kalau awal tu stiker dia agak kuat juga sikit. Okey, yang kanan original yang lama. Yang kiri yang baru spare part. Dia pendek sikit, yang lebar lebih kurang. Ini yang baru. Konektor macam tu. Ni yang original lama, ni yang baru. Ni yang lama original, ni yang baru. Yang baru ni mungkin nipis sikit je, a few mm. Nipis sikit. Yang lama lagi tebal. Yang original dia macam ada dua kabel yang disatukan. Wah. Yang baru ni satu je kabel dia. Original ada stiker Samsung. Nanti kalau dah okey semua, baru lekat dengan stiker skrin ni. Stiker LCD skrin. Okey, pasang balik ni. Pasang balik ni. Pasang balik ni.
Okey, pasang balik ni. Okey, make sure rapat. So dapat maksudnya flat lah. Tak ada apa sangkut ke apa. So dapat flat. Okey, pasang balik skru. Ni pasang ni konektor ni. Okey, ni pasang. Okey, pasang balik skru 5. Lepas tu kita test on dulu. Test on sebelum gambar apa-apa. Tekan lama ni. Okey, menyala. Ni sebelum letak gam final. Letak getah je dulu. Okey, test kamera tengok. Okey, kamera okey. Test kamera depan. Kamera depan okey. Okey, sound semua okey. Okey, dekat bateri guru. Kita set dulu. Okey. Bateri guru punya app. Okey, permission granted, next. Configure design bateri, tengok 4170. Okey, lepas tu kita pakai je macam biasa. Nanti lebih kurang bawah 20% kita charge. Lepas tu dia akan ukur bateri health dia. SIM card ni boleh pasang balik lah. SIM card ni tak perlu buka pun untuk setakat tukar bateri. Okey, tekan dia balik. Okey, satu saya perasan sebab bateri baru ni tadi dia nipis sikit kan. Dia punya bila letak back cover dia rapat lah. Kalau yang bateri yang sebelum ni, yang original lama, dia agak tebal sikit. Tak pasti sebab dia bengkak ke ataupun memang original tebal sikit. Bila dia pasang back cover ni dia macam ada space sikit lah. Dia macam tak rapat sangat. Mungkin sebab dah lama dia mungkin membengkak sikit. Kalau bateri baru ni nipis sikit, nampak dia rapat. Antara back cover dengan LCD rapat. Itu yang saya perasan lah. Bateri dah habis. Kita tengok YouTube tadi. Okey, sekarang kita cucuk charger dalam 1%. Okey, pergi kat bateri guru balik. Okey, sekarang charging 1%. Okey, screen on. Okey, biar je dia charging. Nanti kita tengok berapa percentage bateri spare yang beli kat Shopee ni. Bateri baru OEM yang baru tukar, kita dah ukur dengan bateri guru. Bila bateri low dan bawah 5% tu kita charge, nanti dia akan ukur dapat dalam 3401 mAh. Percentage dalam 82% je. Screen on boleh dapat 8 jam lah kalau tengok YouTube tanpa henti, 8 jam lebih kurang. Lepas tu kalau screen off saya tak test lagi, tapi so far screen off bateri 57%. Dah dekat 3 hari lah, 2 hari 2 days 30 hours, so dekat 3 hari 40%, 44% lah dah pakai. So boleh sampai 6 hari lah. Ni dia estimate 7 hari. Okey, kita off dulu. Off balik. Okey, off balik. Okey, dah dapat
82% macam tu, okey lah tu. Okay, kemudian baru nak gam. Ini dah ada stiker siap-siap kat skrin. Kita buat tengah-tengah ni. Tu. Tengok kuat ke tak. Okey, pasang tu. Okey. Oh, tak cukup kuat ke? Tak cukup kuat kat dia semua ni. Okey. Baru pasang yang atas tu. Okey. Itu baru bateri. Okey, kita tengok. Okey, letak itu. Kat elok. Satu. Yep. Main. Main. Bismillah. Okay, kecil Okay. Alright. Okay, make sure flush rapat, tak ada sangkut apa. Terus sini semua flat lah, tak ada sangkut lah. Flat semua. Okay, sini jangan lupa pasang balik konektor satu kat sini. Okay, konektor sudah pasang. Okay, pasang balik skru 5. Yang ni last kali gam dia. Okay, sebelum gam make sure test on. Okay, kita getah dulu. Okay, test on. Bismillah. Okay. Hello. Kalau bateri baru saya test yang dah pasang dapat dalam 8 jam. Bateri lama dalam 6 jam lebih ya. Ini bateri lama. Bateri lama 3200, bateri baru OEM 3400, 82%. Bateri lama 34%. Okey, kalau pergi kat setting, pergi kat bateri kan. Kat sini dia ada tulis lah bateri punya info, fully charge tahan berapa. Saya beli bateri baru sebab dekat Samsung member sebelum ni diagnostik phone diagnostik kan. Bila saya cek bateri status, okey, dia tulis battery weak tau, battery issue detected. Sebab tu saya cuba beli bateri OEM, pasang, tapi still sama je, tak, status kat Samsung member ni still sama. So tapi bateri baru tu ada sedikit peningkatan lah bila screen on time 8 jam. Bateri lama dah 6 jam lebih. Tapi dekat Samsung members ni masih lagi ada keluar benda ni. So saya ignore je lah. Okay, so kalau nak tukar dekat Samsung Service Center, bateri mahal lah. Saya pernah call tanya dalam 200-250 macam tu. Ni saya beli kat Shopee dalam bateri OEM dalam RM30 macam tu. Okay, so sebelum gam back cover ni, boleh dah nak check function line call apa semua dah betul-betul puas hati. Okay, baru gam belakang ni. Sebelum gam back cover, nak check function tu boleh pergi kat Samsung members app, diagnostik, phone diagnostik. Okay, check je semua, test all.
Continue testing. Okay, check vibration. Okay, ada vibration. Yes. Okay, check guys semua, fingerprint semua. Dah cucuk earphone, test earphone semua kan. Bila dah betul-betul firm, semua okey, baru letak gam dekat belakang ni. Okay, semua dah check. SIM card, NFC, mobile network, semua bla bla bla, vibration, speaker, lepas tu face recognition, fingerprint, touchscreen, S Pen, kabel charging. Cuma satu je wireless charging tak boleh check sebab tak ada. Earphone, handsfree dah check semua okey. Dan bateri status ni sama je, tukar bateri baru pun masih lagi dia detect bateri weak. So kena pergi Samsung Center lah kalau nak buang. Bagi saya tak payah, tak apalah, biar je lah macam ni. Sebab kalau nak pergi Samsung Center nak tukar yang betul-betul ori punya bateri dan nak clearkan ni lebih kurang 200-250. So agak mahal. So tak apalah, pakai je lah bateri OEM ni. Ini ignore je. Right.